Allah Subhanahu wa ta'ala nak suruh kita dengar siap-siap. Sila dengar siap-siap. Apakah yang disebut oleh bakal-bakal ahli neraka ketika mana mereka ditimbangkan amalan mereka di mahsyar kelak, ketika mana mereka mengambil buku-buku catatan mereka dan juga keputusan dengan tangan kiri. Fayaqul, lalu mereka pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata, celaka dah aku ni, kalaulah aku tak ambil buku ni. Bayangkan, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari terlalu dekat, manusia tenggelam dalam peluh mereka sendiri, dan setiap jiwa sedang menunggu keputusan amal dengan penuh ketakutan. Ada yang wajahnya berseri kerana menerima buku amalan di tangan kanan. Tetapi tiba-tiba, ada satu golongan yang wajah mereka berubah pucat ketakutan saat buku amalan itu diberikan dari sebelah kiri. Tubuh mereka menggigil, air mata mula mengalir, lalu keluarlah satu ucapan penyesalan yang begitu dahsyat hingga membuat seluruh manusia merasa gerun. Dan apa yang mereka ucapkan itu disebut sendiri oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan, bantu like, share, dan subscribe channel ini dulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Di akhirat esok tak ada banyak negeri dah. Kita ada Asia, ada Afrika, ada Amerika, benua-benua ni. No, dalam satu benua negeri banyak pula. Di Asia ni ada berapa pula negeri, beratus pula negeri. Di akhirat esok negeri ada dua saja, syurga, neraka. Ahli neraka dengan ahli syurga semuanya boleh dilihat sifat-sifat mereka waktu hidup di dunia lagi. Selalunya yang mati husnul khatimah ahli syurga. Kaedah. Dan selalunya yang mati su'ul khatimah ahli neraka. Umumnya, secara umum. Su'ul khatimah dengan husnul khatimah macam mana? Dulu kita sebut dah. Su'ul khatimah, orang yang umur kuih banyak, dosa pun kuih banyak. Umur kuih banyak, ibadat makin kurang. Yang tu tanda nak mati su'ul khatimah. Lagi umur 50 lebih, lagi ketat dia pakai. Gincu ni dulu merah aja. Dekat-dekat 60 ni dia main warna lain lagi. Lah, ada tak? Ada. Saya jumpa satu orang tok dengan cucu pun semua. Tok lah, tok perempuan lah, orang Kedah kan. Tok duk tengok umur dia tu rasa 60 lebih. Dia pakai baju bola ni, baju jersey hijau kuning. Bayang tengok, tudung tak pakai, no. Lepas tu seluar jean ketat tu. Takut. Nabi kata su'ul khatimah ni, bila kamu tengok umur makin banyak, perangai kau tak elok, bahaya. Bila pi ke su'ul khatimah, selalunya ahli neraka. Habis. No? Pasal apa ahli neraka? Kerana amalan buruknya, amalan kejahatan dan maksiat dia lebih banyak daripada pahala dia. Kita bila timbang nanti, ada orang timbang last sekali pahala lebih banyak. Dia timbang ni boleh nampak di mahsyar ni, timbang ni boleh tengok dengan mata kasar. Pahala dengan dosa ni boleh tengok, ketui tu boleh tengok fizikal pahala dan dosa. Akhirnya pahala dia banyak, dosa sikit lah. Bila pahala dia lebih banyak, maka dia ahli syurga. Ada orang, dulu saya cerita dah, pahala banyak, dosa sikit, tapi muflis, bankrupt.
bankrupt di padang mahsyar. Satu hari Nabi tanya sahabat, Nabi kata, atadruna manil muflisu? Hampa tahu tak orang bankrupt ni siapa? Sahabat kata, bankrupt ni duit pun tak ada, barang pun tak ada, ya Rasulullah. Hutang banyak, harta apa tak ada dah, sampai berhutang pula banyak. Kemudian Nabi pun sebut bankrupt yang sebenar ialah apabila bankrupt, muflis di hadapan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Nabi kata bankrupt di kalangan umat aku ya pada hari kiamat, mereka datang dengan solat, mereka datang dengan puasa, mereka datang dengan zakat, akan tetapi di dunia dahulu mereka mengeji orang itu, menuduh orang ini, makan harta orang itu, membunuh orang ini, memukul orang itu, lalu akhirnya diberikan kebaikan dan pahalanya kepada orang-orang yang dia buat jahat tadi. Ambil pahala bagi ke orang tu, ambil pahala dia bagi ke orang ni, sampailah habis ke semua pahala dia, tapi masih ramai lagi orang yang dahulu dia buat jahat kepadanya, yang dia buat zalim kat mereka. Nabi kata ukhidha min khatayahum, diambil daripada dosa mereka, dosa orang-orang hak dia buat nanya tu, faturihat alaih, buh pula atas tempat timbang dia, sampailah dosa dia pula jadi banyak, thumma turiha finnar, tiba-tiba dia pula jadi ahli neraka, bankrupt, habis. Asal itu syurga dah, tapi banyak sangat duk ambil tahu pasal hai orang ni. Dia suka hak anak dia tak semayang, dia tak mau nak ni. Ada dah, ada. Ni depan mata kita ni, hidup dengan masyarakat ni. Hak anak dia buat jahat tak apa. Hak anak orang lain keluar sekolah, dia lari sekolah, dia tahu. Anak orang lain buat apa, dia tahu. Tiap-tiap hari kira urusan orang, nak kira aib orang, hari-hari kira nak buka aib orang, nak sembang aib orang. Jaga no. Orang bankrupt di padang mahsyar ni, Nabi kata yang pertama orang Islam, nombor 2 tak tinggal semayang, nombor 3 tak tinggal zakat, nombor 4 tak tinggal puasa, tapi jadi muflis. Bankrupt jadi ahli neraka. Macam mana tu? Menyesal tak waktu tu? Allahu Akbar, tak tahu nak kata. Ni kita duk buat semayang ni, Nabi kata tak tinggal, hak fardu-fardu ni tak tinggal, duk buat elok. Tapi sambil duk buat semayang, sambil duk puasa, sambil duk zakat apa semua elok, umrah haji pi, sambil duk canang aib orang kat luar. Ataupun apa dia? Ataupun sambil duk ambil hak orang ni. Nabi bagi contoh ni. Nabi kata ejek orang tu, hina orang ni, fitnah orang tu, ambil harta orang ni, bunuh orang tu, pukul orang ni. Nampak semua hak orang. Semua hak dia buat ni dosa yang kaitan dengan orang, lalu diberikan. Rupanya di mahsyar esok semua tu Allah kira. Jangan risau tuan-tuan. Orang buat jahat kat kita ke apa, kalau kita benar bersabar kan, kalau hak kita boleh untuk pi ambil balik, bincang, berjuang ambil balik hak kita. Usaha dah semua jalan nak ambil hak kita. Ustaz dia ubah nama dia dah, buat macam mana ustaz kan, geran tu ubah nama dia bidah, tak boleh dah. Jangan risau, 100 tahun je dia nak boleh makan duit jual tanah tu. Batu matilah kawan tu, tak ada hidup 300 tahun lah. 40 pun gigi luruh dah. Saya pun nak luruh dah ni. 40 luruh dah. Umur 40 pun duk pegang ubat 2-3 jenis dah. Nak hidup sampai berapa tahun? Bukan lama. Hak dia buat jahat ni nak hidup berapa tahun? Setiap
setiap inci dan zarah kejahatan yang kita buat Allah akan timbang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Besar zarah no. Kebaikan besar zarah pun akan ditimbang oleh Allah. Zarah ni apa dia? Besar satu pasir tu pun kira besar. Zarah ni kecil lagi, dengan mata ni tak nampak zarah tu, dia kecil sangat. Besar tu pun timbang. Ada orang masuk neraka awal-awal lagi dosa banyak dah. Ada kebaikan dia buat sikitnya, hak lain dosa menimbun dosa. Neraka. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih, maka dapat buku dengan tangan kiri. Dia tangan dia tu angkat sendiri. Bukan dia pilih nak angkat tangan mana. Oh sedap ah. Pilih nak angkat tangan kanan macam tu. Ni kita tahu dah, ni kita mengaji dah. Yang menerima buku amalan dengan tangan kanan, buku keputusan dengan tangan kanan, ahli syurga. Yang menerima buku keputusan dengan tangan kiri, ahli neraka. Ni tahu dah. Esok ambil tangan kanan lah ustaz. Tak boleh. Tangan tu bukan pilihan kita. Kalau ahli neraka, terangkatlah tangan kiri dia. Kalau ahli syurga, terangkatlah tangan kanan dia. Habis. Waktu tu kita habis. Tak ada dah. Dia yang tu keputusan tu tak boleh ubah dah. Dia tak ada rayuan. No? Ada orang sama banyak. Ahlul A'raf dia panggil. Al-A'raf ni pahala dengan dosa sama banyak. Ada sama banyak. No, dia bagus pun bagus, tapi dia ada dosa sikit-sikit hak dia duk buat, tapi tak kacau dosa dengan orang. Dosa dia sendiri ni. Hak selalu hak kacau dengan orang habis lah. Kacau dengan hak orang, peribadi orang, maruah orang, rumah tangga orang, aib orang, harta orang, yang ni payah. Tapi kalau dia dengan diri dia, agak sendiri dia ya, agak hak dosa dia ni, dia tak semayang, tu dia dengan Allah. Tengok-tengok sama. Yang tu Nabi bagi syafaat. Kalau dia layak, kalau dia layak, Rasulullah mai bagi syafaat dengan syafaat kalimah la ilaha illallah. No? Ada orang ahli neraka tapi tak ambil buku dengan tangan kanan pun tak, tangan kiri pun tak, ambil buku daripada belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, ambil buku daripada tangan belakang. Ulama tafsir kata dia buat masuk tangan dia dalam ni engkong ni. Habis dah timbang daripada awal dosa. Nama Islam saja, aurat tak tutup, semayang tak pernah fikir, lawan Islam lagi. Kita kata macam mana dia ni? Dia Islam tapi duk lawan supaya agama rasmi negara kita ni ditukar. Kan ada hari ni tuntutan, no? Campur lah dalam tu. Bukan Islam pun ada, orang India ada, orang Cina ada dalam tu. Ada beberapa tuntutan mereka minta, salah satunya ditukarkan Malaysia Islam sebagai agama rasmi, tukar. Islam tapi tak bela Islam. Islam tapi ragu-ragu dengan Islam. Islam tapi tak percaya dengan. Ambil tangan, ulama kata dia buat keluar kot tengkok ni, lepas tu tembus belakang. Untuk ambil buku. Ahli neraka. No? Adapun orang yang ambil buku dengan tangan kiri, bila dia angkat tangan kiri, bila dia jolok tangan dia masuk ke tengkok, tembus ke belakang. Sakit tak? Sakit macam hak di dunia ni lah ni. Sakit di akhirat esok sama macam hak di dunia ni. Sama dari segi mana? Sama dari segi rasa sakit tu. Cumanya api dia lagi kuat. Kalau api dunia satu, api neraka 70 kali.
Nabi kata setiap satu seperti panas api itu. Dia 2 kali ganda, 3 kali sampai 70 kali. Panas lagi panas, no? Jadi orang yang tangan kiri diangkat, Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita dengar siap-siap. Sila dengar siap-siap. Apakah yang disebut oleh bakal-bakal ahli neraka ketika mana mereka ditimbangkan amalan mereka di mahsyar kelak, ketika mana mereka mengambil buku-buku catatan mereka dan juga keputusan dengan tangan kiri. Fayaqul, lalu mereka pun berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata, celaka dah aku ni, kalaulah aku tak ambil buku ni. Dia merungut depan siapa ni? Depan Allah. Merungut kah? Merungut. Ish, kalau tak ada buku ni. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah aku tak tahu menahu tentang perhitungan ni. Ish, kalau tak ada timbang amal, dosa, pahala apa semua ni, tak berhenti lagi. Dia duk sebut, ya laitaha kanatil qadiyah. Kalau semua ni tak pernah ada lah. Mulut ni bakal ahli neraka. Kalau tak ada semua ni, kalau tak ada buku ni, kalau aku tak tahu apa pun bagus pasal hari timbang-timbang ni, mulut duk bunyi, buku dah ambil dah, no? Buku dah ambil dah, keputusan dah keluar dah. Dia kata, ma aghna anni maliyah. Dia kata, duit sekupang pun tak jadi, sekupang pun tak guna. Betapa hartaku tidak dapat menyelamatkan aku. Ingat, orang Allah bagi duit, orang yang Allah letak amanah kekayaan di tangan dia, supaya dia dengan amanah itu memberikan kekayaan yang diberikan oleh Allah sebagai amanah di tangan dia, bantu orang susah, wajib. Sebab tu banyak ahli neraka bila tanya pasal apa masuk, kami tidak membantu orang-orang susah, tak tolong orang susah. Dia duk ingat duit tu Tuhan bagi sebab otak dia pandai berniaga. Awak semua orang pandai, semua akan jadi kaya kah? Ramai orang pandai duduk di universiti, tak kaya pun, tak jutawan pun, bolehlah hidup tapi tak jutawan pun. Awak dia kaya sebab dia bekerja keras kah? Orang buruh lagi bekerja keras tak kaya pun. Dia kaya kerana Allah pilih dia untuk menjadi kaya. Ingat, orang kaya, Allah memilih kamu untuk menjadi kaya, bukan sebab cerdik kamu, bukan sebab plan kamu, bukan sebab kerja keras kamu. Allah pilih, tak harta tu bilion-bilion, juta-juta di tangan kamu, nak tengok takat mana kamu bantu orang susah. Sebab tu kaedah dia, masyarakat Islam, sosial masyarakat ni, lagi ramai kamu tengok orang miskin di satu tempat, bermaksud lebih ramailah orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Kaedah. Lagi ramai kamu tengok orang miskin satu tempat, maksudnya lagi ramailah orang kaya yang tak berkeluar zakat di tempat tu. Nabi masuk syurga. Nabi kata, siapa majoriti ahli syurga? Orang miskin. Orang kaya duduk mana? Selalunya orang bila Allah bagi kaya, dia lagi kedekut ke lagi pemurah? Lagi kedekut. Lagi Tuhan duk tambah kedai kat dia, duk tambah 3 biji, 4 biji, lagi tambah, lagi kedekut. Syarikat daripada 2 jadi 4, jadi 5, lagi tambah, lagi kedekut. Aku melihat majoriti ahli syurga itu di kalangan fuqara, kata Nabi, di kalangan orang miskin. Majoriti miskin. Orang kaya duduk mana? Jaga-jaga orang kaya, jaga-jaga, jangan berasa sedap, jangan berasa senang. Majoriti kalian di dalam neraka. Orang kaya, majoriti kalian di dalam neraka.
Ada orang kaya dalam syurga? Sikit. Subhanallah. Ni kawan ni, ahli neraka ni, ayat saya duk baca ni, ayat Quran ni. Dia duk merepek, dia duk merunguk depan Allah. Dia kata, kalau tak ada kitab ni, buku pun tak apa. Kalau lah tak ada perhitungan amal dosa apa semua ni, kalau lah benda ni lama dah berakhir, aku tak tahu apa. Ma aghna anni maliyah, duit tak ada apa, tak boleh memberi apa-apa. Sesen pun tidak boleh memberikan manfaat. Jaga-jaga. Hak ada 1 juta, hak ada 2 juta, hak ada 10 juta, 50 juta, hak ada sebilion. Ma aghna anni maliyah. Dia kata, ya Allah, sesen pun tidak bermanfaat kekayaan aku. Halaka anni sultaniyah. Rosak binasa semua jawatan dan pangkat yang aku pegang. Tak ada, tak bawa. Jawatan dan pangkat. Nampak ni, bila Allah buat contoh ni, kita tengok ni. Hak merunguk ni siapa dia? Orang yang ada pangkat besar, orang yang ada duit banyak ni. Bila dia tengok di depan Allah pangkat dia, Tuhan tak pandang. Allah Ta'ala tak pandang kamu jadi sultan berapa puluh tahun, kamu jadi presiden berapa penggal, kamu jadi Perdana Menteri berapa puluh tahun, sehari pun aku tak pandang jawatan kamu, kemasyhuran kamu, sanjung orang ramai kepada kamu, aku tak tengok. Aku nak tengok berapa banyak ibadat yang kamu ramai. Aku nak tengok berapa ramai orang susah yang kamu tolong ikhlas. Aku nak tengok berapa helai Quran yang kamu baca. Itu orang tak nak tengok. Dalam dia duk merunguk ni, buat pek hak ni, Allah SWT pun sebut kepada pasukan malaikat yang bertugas, khudhuhu faghulluh. Ambil dia. Khudhuh ni Allah Ta'ala panggil malaikat yang ramai, ambil. Khudhuh, waw tu wawul jamaah. Waw hak tuan-tuan tengok tu. Waw ramai. Fa'il dia ramai, pelaku dia ramai. Tuhan nak buat kerja tu ramai. Kalau malaikat ni panggil seorang jadilah. Allah Ta'ala panggil ni sekumpulan malaikat ni, ambil heret dia, pipi bakar dia, faghulluh, pi rejam dia. Thummal jahima sallu. Kemudian letak dia dalam neraka jahim, kemudian salai dia. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku. Sebelum heret dia masuk, lilit dulu dengan besi, rantai besi. Silsilah ni rantai besi, gergasi. Berapa panjang dia? 70 hasta. Lilit dulu dengan rantai besi gergasi ni, lepas tu baru heret. Pergi masuk. Bukannya malaikat tunjuk, okey, ahli neraka ikut pintu ni, jalan pelan-pelan beratur. Tak ada. Habis timbang, ambil buku dengan tangan kiri, Allah panggil khudhuhu faghulluh. Khudhuhu faghulluh. Ambil ni, kumpulan malaikat ambil dia. Bukan ambil saja, lilit dulu. Para ulama tafsir kata rantai besi itu dimasukkan dalam mulut dia, keluar kot dubur dia. Masuk. Malaikat masuk ni, rantai besi tu. Masuk. Subhanallah. 70 hasta. 1 hasta perjalanan Mekah pergi ke Basrah. Oi, jauhnya. Berapa ribu kilometer. Awak panjang sangat, Ustaz. Kenapa tali rantai besi tu panjang sangat? Nabi kata, ahli neraka ni besar. Gigi dia saja sebesar bukit Uhud. Gigi ahli neraka saja sebesar bukit Uhud. Yang masuk syurga Allah ubah fizikal, yang masuk neraka pun Allah ubah fizikal. Yang masuk syurga Allah ubah fizikal mereka menjadi 60 hasta tinggi.
tinggi Nabi Adam lah, lebih kurang 30 meter. Umur semua 30-an, semua segak-segak, semua tampan, semua cantik, baru masuk syurga. Subhanallah. Ahli neraka Tuhan ubah juga, tapi jadi hodoh. Tinggi ahli syurga, yang tu baru gigi ahli neraka. Bau kanan nak pi ke bau kiri, perjalanan 3 hari. Seorang penunggang yang laju, ni Nabi sebut ni, seorang penunggang yang laju, dia tunggang 3 hari. Dia tunggang kuda 3 hari. Arab selalu dia musafir, dia petunggang siang, lepas tu malam dia berhenti, dia akan rehat di padang pasir, dia rehat, dia buat kemah apa semua, buat api, dia akan rehat. Esok subuh dia start tunggang balik. 3 hari tu, siang tu. Tu kalau Arab sebut kan, macam apa nama ni, perjalanan Mekah Madinah, kalau tunggang kuda terpantas dan orang paling cekap, ambil masa 7 hari. Ataupun 3, saya tak ingat dah. 3 saya rasa. 3 paling pantas. Nabi sebut besarnya ahli neraka ni, bau kanan nak pi ke bau kiri, perjalanan 3 hari dengan penunggang yang laju. Besar ya. Kenapa yang besar sangat? Jawapan dia ialah, lagi besar banyak kawasan yang dibakar pada tubuh badan satu orang itu, maka lebih banyaklah panas dan sakit melecuk hak dia rasa. Kita terbakar tangan sebelah dengan terbakar satu badan, hak mana sakit lagi? Satu badan lah, sebab satu badan lebih banyak tempat kena. Sebab tu Allah bagi besar, bagi lebar. Sebab tu Allah bagi lebar. Ni bau kanan pi bau kiri 3 hari. Besar ahli neraka ni. Disebabkan besar itu, rupa-rupanya sebab itulah rantai besi tu panjang. Rantai besi tu lilit dia, masuk dalam mulut dia, keluar ke duburnya. Ni hadis-hadis ni. Subhanallah. Allah Ta'ala panggil malaikat, main lilit dia, masuk tu. Bila buat masuk, kata para ulama tafsir, jadi seperti mana binatang yang dipanggang. Kan ada besi pula. Masuk kau ni, keluar kau ni, panggang. Lepas tu heret, malaikat pun pegang besi, heret tu. Allahu Akbar. Sehari cukup dah dalam neraka. Sehari cukup dah. Ada ke orang masuk sehari? Tu masalah dia. Kita buh api, lilin, pasang, seminit tak jari. Tak, seminit. Nampak apa nampak tulang. 60 saat nampak tulang. Sehari habis satu badan. Adakah orang masuk neraka sehari? Adakah orang masuk neraka sehari? Sehari sama dengan 1000 tahun. Nak habis sehari di akhirat tu, 1000 tahun nak habis sehari tu. Maksudnya daripada hari ni nak pi ke esok tu, 1000 tahun dia punya panjang. Kita di dunia 24 jam. Sehari 24 jam di dunia. Di akhirat sehari 1000 tahun. Adakah orang timbang-timbang apa semua, dia jadi ahli neraka, Allah kata kamu dibakar sehari. Kita pun kata lega. Lega apa? 1000 tahun. Sehari pun tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk, heret malaikat, heret tahu. Pasal apa tahu? Pasal neraka ni dia gaung. Dia bergaung. Macam kita berdiri kat tebing lah. Tengok puncak, kita berdiri di puncak, tengok bawah, gaung turun ke bawah kan. Macam tu neraka. Dia gaung turun ke bawah. Dalam tak ustaz? Dalam tak dalam ni, kira sehari tu Nabi duduk dengan sahabat, lepas tu dengar bunyi benda kuat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bunyi apa tu? Nabi kata bunyi itu bunyi batu. Malaikat lempak daripada atas, tak sat baru sampai di lantai neraka Jahannam.
Lempak bila tu? Lempak bila tu? Tadi baru sampai. Punyalah dalam. Dalam, kemudian bawah tu dia selalunya luas ke sempit. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan. Balik boleh buka buka Quran tengok. Ya Allah, hak ni yang Allah cerita neraka ni. Wa idza ulqu minha makanan dayiqan muqarranin, ketika mereka dilempar. Dia bukan buka pintu masuk. Dia jenis puncak ni, neraka ni dia jenis ke atas tu. Malaikat dah lilit kita, buat masuk besi dalam mulut, keluar kot dubur tu, dia heret. Lempar. Wa idza ulqu minha, dan ketika mana ahli neraka dilempar turun ke bawah, makanan dayiqan muqarranin, jatuh tempat sempit. Tuan-tuan, kena bakar tempat lapang dengan kena bakar tempat sempit. Masuk bilik, lepas tu kena bakar. Hak mana yang lebih sakit? Hak masuk bilik tu. Dah dia masuk, jatuh dalam neraka jahanam, jatuh dalam lubang bawah sekali. Muqarranin, kata Allah Subhanahu Taala, diikat pula, jangan lupa, kena ikat. Bakar tu dalam keadaan kena ikat. Ni diikat, tak boleh gerak. 3 kali azab. Gaung neraka ni, kalau Allah tak buh api pun mati dah orang duduk dalam tu. Tak buh api, gaung tu dalam dia, kita kata juta-juta kilometer punya dalam, turun ke bawah tu, tak payah buh api. Jatuh bom belaga, bom masuk ambil lubang sempit bawah, tak ada api pun, hidup. Kena ikat, mati tak? Mati. Berapa kali azab sebenarnya? Sebenarnya bukan api saja. Azab ahli neraka itu bukanlah hanya api sahaja, akan tetapi azab di atas azab, di atas azab, di atas azab. Masuk dalam gaung yang dalam itu azab, masuk ke tempat yang sempit itu azab, masuk dalam keadaan dilempar jatuh itu azab, masuk diikat itu azab, masuk dibakar itu azab. Azab di atas azab, di atas azab, di atas azab, di atas azab. Sebab tu ayat-ayat Quran macam ni, hadis-hadis macam ni kena bagi anak-anak dengar. Kena bagi anak-anak dengar. Budak kadang kita ada sebut neraka, dia kata tak apa ustaz, akhirnya akan masuk syurga juga ustaz, betul tak? Oh, dia pula duk, takkan kita kata takkan masuk syurga. Memang masuk syurga lepas tu, dengan syarat terpelihara iman kita, walaupun iman tu sebesar biji sawi. Iman besar pasiak je tinggal dalam hati kita, akhirnya akan masuk syurga. Tapi berapa lama? Cari ke duduk neraka? Iman ada sehari. 24 jam nak duduk dalam api pun tak larat dah. Ni botol ni, dia kita kata dalam, dia sempit, lempak daripada atas ni jatuh sampai bawah, sampai tempat tu sempit. Makanan dayiqa, Allah sebut dalam Quran, tempat itu sempit. Muqarranin, dan kamu diikat. Da'au hunalika thubura, akhirnya lepas pun bila jatuh dalam tempat neraka yang ke-6 saya tak sebut tak saat ni, gelap gelita. Dia bukan gelap bilik kita masuk gelap gelita, lepas 2 minit cerah lah, lepas 2 minit nampak lah. Macam mana tak dulu mengaji sains kan, dia nampak lah. Gelap api neraka, gelap neraka jahanam, duk bila pun tak nampak. Tu api ustaz, api kan nampak, api dia warna hitam.
1000 tahun ihmarrat, 1000 tahun ibyaddat, 1000 tahun iswaddat. Nabi kata dalam hadis, 1000 tahun Allah bakar merah menyala panas, 1000 tahun Allah bakar apa nama ni, putih, api putih kan panas. Hak putih tu 1000 tahun, kemudian 1000 tahun, 1000 tahun Nabi kata Allah bakar. Hadis ni sahih. 1000 tahun yang ketiga Allah membakarnya sehingga api itu menjadi hitam sebab dia terlalu panas. Kerana itulah suasana di dalam neraka Jahannam, dan kesemua neraka adalah gelap gelita. 6 kali azab. Tadi saya sebut 5 kan, 6 kali azab. Bila jatuh dalam keadaan diikat daripada tempat tinggi, dalam keadaan disumbat rantai besi, dalam keadaan apa nama ni, api, dalam keadaan sempit, dalam keadaan gelap, dia jatuh, dia kata, hancur punahlah hidup aku, hancur punahlah hidup aku. Mulut dia ni, tuan-tuan tengok orang, ada manusia mulut dia sembang dengan siapa pun mulut tak elok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulut dia sembang dengan siapa pun bagi sakit hati orang. Mulut dia sembang tang mana pun sebut aib orang. Mulut dia bila-bila masa pun nak mencarut. Kataan keji, kataan tu keluar yang lucah, kataan-kataan yang tak elok, sampai masuk dalam neraka Jahannam. Bila jatuh terempas pun subura, dia kata habis, hancur hidup aku. Malaikat pun jawab, la tad'ul yawma suburan wahida. Malaikat kata jangan sebut sekali je hancur, wad'u suburan kathira. Hari ni hang nak hancur banyak kali. Subhanallah. Tengok malaikat berli, malaikat bekerja di situ. Bila jatuh seorang, dia kata hancurlah hidup aku, habis. Malaikat kata bukan sekali, ni banyak kali, banyak kali lagi nak hancur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang paling ringan azab dalam kubur, siapa tuan? Ada dah, nama dia Abu Talib. Hak paling ringan azab dalam kubur ada dah, jangan duk pilih hak tu. Saya duk kata sebab macam mana ustaz, iman lemah. Masuk pilah neraka sat, amboi masuk pilah neraka sat. Hai ingat masuk sauna. Kan, sauna tak apa, dia panas sikit, lepas tu keluar peluh daki kan. Panas juga. Saya masuk dah di Syria dulu ni, sekali tu lah. Sauna laki tu kan, perempuannya. Hak laki saja. Dia rumah batu ni, masuk satu bilik tu, dia buka wap tu, ya Allah punya panas. Tak bisa lagi kita tonyoh-tonyoh ni dia keluar. Bukan sauna tak apalah, seronok. Orang yang paling ringan sekali azab, semua orang tahu, Abu Talib, seorang lelaki yang dipakaikan dengan 2 terumpah daripada api. Tuan-tuan, badan tak bakar, badan tak bakar, tangan tak bakar. Neraka ni bukan semua orang dibakar keseluruhan tak. Ada orang tapak kaki saja, ini Abu Talib. Ada orang sampai buku lali, ada orang sampai lutut, ada orang sampai pinggang, ada orang kena bakar sampai sini, ada orang bakar semua. Abu Talib ialah manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka, dipakaikan 2 terumpah daripada api, lalu menggelegak-gelegaklah isi otaknya. Abu Talib waktu malaikat buh slipper daripada api itu menggelegak otak dia kata dalam hati dia, akulah yang paling dahsyat sekali azab dalam neraka ni. Ni Nabi sebut ni, ma yara anna ahadan ashadda minhu azaban. Dia duk rasa dia yang paling berat. Nabi kata tetapi sebenarnya wa innahu la ahwanahum azaba. Dialah yang paling ringan sebenarnya, Nabi kata.
Tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang tu paling ringan. Orang hak terima tu, dia ingat dia paling berat, Abu Talib. Duduk dalam neraka. Hari pertama masuk neraka. Hari pertama masuk neraka. Ni cerita hari pertama ni saya pernah sebut dah. Hari pertama berada dalam neraka, semua penduduk neraka, setan, jin, manusia. Ni 3 jenis ni hak duduk dalam neraka. Natang tak ada. Malaikat tidak diazab. Pekerja nama Zabaniyah dalam neraka. Zabaniyah. Lepas tu ada 19 orang malaikat yang tidak berhati perut. Allah cipta 19 orang ni, sengaja Allah cipta dia tak ada hati perut. Ni bahasa Kedah ni, bahasa kita no. Bukan malaikat ni jahat kau. Allah cipta ni 19 orang ni khas. Pegawai-pegawai hak garang ni duduk dalam neraka ni, dia pun tak ada hati perut. Kira dia azab ni, pecah kepala duk terkeluar ni, lepas tu dia azab juga. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Malaikat-malaikat yang keras. Hari pertama tuan, duduk dalam neraka, semua syaitan, semua jin, semua manusia ni hak duduk dalam neraka ni, dia peligan iblis. Bukan main celigan lah. Mengejar iblis, pakat duk ligan iblis. Pasal apa? Bodoh hang iblis, hang lah tipu kami. Jahat hang iblis, hang tu. Mesti lah. Kan? Kita pun, kalau orang buat salah apa semua, yang duk ajak dia, kawan dia, masuk penjara, hang bodoh. Aku tak ikut hang pun tak apa. Kawan tu kata, hang pun bodoh juga, apa sebab ikut aku? Kita serupa lah waktu tu. Ni pakat duk ikut iblis ni, apa semua penduduk neraka lagi lebih ramai daripada penduduk syurga. Ramai tera mana? 1 ahli syurga, 999 ahli neraka. Dia ramainya ustaz, nisbah dia 0.001. Nisbah dia. Bukan 1%. 1% kalau 100 orang, 99 neraka, seorang ahli syurga, yang tu baru 1%. 1 ahli syurga manusia, 999 ahli neraka. Punyalah ramai duk rumun iblis, semua duk maki dia waktu tu. Elok lah maki sama-sama. Akhirnya iblis pun, dia nak pergi selesai benda tu, dia pun bangun diri atas satu batu tinggi. Ke semua penduduk neraka tengok dia, semua penduduk neraka dengar dia cakap, waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Iblis akan berucap dalam neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah bagi tahu dulu semua benda benar. Syurga ni ada, neraka ni ada, mahsyar ni ada. Siapa buat baik dapat pahala, siapa buat jahat dapat dosa. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun bisik juga kat hangpa, tapi semua murung. Aku bisik juga kepada kalian, tetapi semuanya tipu. Aku bisik kata, tunggu pencen baru pi ngaji. Rupa-rupanya meninggal 33, umur 39, 46 meninggal dah. Tak ada mencin. Aku bisik kepada kamu, nanti dekat-dekat 60 nanti baru pakai tudung. Tak ada 60, 56 meninggal, tak ada taubat. Iblis kata, aku bagi tahu benda bohong, dan sesungguhnya aku tidak berkuasa kepada kalian. Ni khutbah iblis ni dalam neraka. Itulah dia kali pertama dia cakap, kali terakhir dia cakap, sesungguhnya ketika aku membisikkan kepada kalian perkara-perkara palsu dan tipu itu, aku tak berkuasa. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya boleh bisik, tapi kalian yang menyahut seruan dan bisikan aku. Dia tak ada iblis main heret tangan kita hampir berzina.
Tak ada iblis buat main kat kita duit ringgit seketui, tak pernah berlaku daripada zaman Nabi Adam. Buat main emas seketui, nah, bagi kereta, kunci kereta, bagi kereta sebiji, ambil ni, tapi hang kena tinggal semayang 10 tahun. Iblis tak pernah pun boleh menyentuh tubuh badan kita untuk kita buat maksiat. Tak pernah pun bagi kemewahan kepada kita ni, apa nama ni, ketik-ketik emas ni. Dia bisik saja, dan dia beritahu benda tu di dalam neraka nanti. Dia kata illa an da'utukum li fastajabtum, illa an da'utukum fastajabtum li. Dia kata aku bisik ya, hampa semua sambut. Aku tak boleh selamatkan kamu, hampa semua pun tak boleh selamatkan aku. Iblis nak beritahu kaedah waktu dalam neraka tu, lah ni cukup, aku pun tak boleh selamat hampa, hampa pun tak boleh selamat aku. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan salah aku, salah diri hampa yang bodoh. Bodoh tu saya tambah. Tapi tu lah, Iblis kata jangan salah aku, salah diri kamu. Aku tak ada kena-mengena dengan apa yang hampa buat. Tu dia, habis. Kan orang jahat, dia bos ni bila sama-sama sumbat masuk penjara, dia kata tu dah, aku tak tahu, tu hang punya pasal. Sama kan, kataan tu sama. Lepas tu habis. Daripada situ Iblis tak bercakap dah. Semua orang tengok yang selama ni yang menipu dia adalah Iblis tadi. No? Akhirnya tuan-tuan, akhir sekali, seminit 2 lagi. Last sekali, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran tentang makanan ahli neraka. Ahli neraka makan apa? Minum apa? Makanan ahli neraka daripada buah-buahan yang berduri. Buah berduri, lapak terlampau. Lapak macam orang biasa. Seperti mana kita merasakan lapar dan dahaga di dunia ni tuan-tuan, macam pagi ni pakai dosa lapar ni, macam itulah. Ni baru 7 jam tak makan. Ahli neraka makan, tetapi makanan mereka antaranya makanan mereka ialah buah-buahan yang berduri. Bila masuk ni tembus ni, makan apa? Tapi yang tu je dah. Ayak pula, mereka minum air yang mendidih. Minum tembus kat perut ni, ayak mendidih. Orang jatuh dalam ni tuan-tuan, kalau menggelegak ayak, kalau jatuh hancur juga tubuh dia ke dalam tu, sejam 2 jam. Ambil ayak mendidih, tuang. Tak mau ayak mendidih, menu kedua minum dalam neraka selain daripada air yang mendidih yang menembuskan isi perut. Yang kedua, Nabi kata minuman yang kedua ialah nanah dan najis-najis yang keluar daripada tubuh badan ahli neraka sendiri, pakat duk pergi minum di antara satu sama lain. Nanah ni, nanah hak keluar, najis hak keluar, ayak kencing apa semua, ayak kencing, nanah, darah tu, yang tu dah cair yang ada, pakat duk ambil tu, minum. Ambil. Tak ada dah ayak. Tak ada ayak, tak ada dah, tapi dahaga terlampau pergi ambil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Entah. Jadi yang itulah gambaran ringkas tentang neraka ni yang Allah sebut dalam Quran melalui ratusan ayat. Tapi kita baca sikitnya kan. Pagi ni tu pun sejam. Tu pun sejam, baca sikit saja. Semoga dengan apa yang saya sampaikan pada pagi ini dapat memberikan iktibar kepada kita semua untuk melakukan persiapan masuk ke dalam syurga Allah, dapat redha Allah, melakukan persiapan meninggalkan, menjauhkan diri daripada amalan-amalan yang boleh membuatkan kita masuk ke dalam neraka wal a'yadzubillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan pada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.